baru-baru ni itulah satu trailer yang panjang tu dia langgar kereta yang parking di tepi jalan di RNR Air Keruh kalau tak silap. Ada 3-4 orang yang tak abang jubah tanya boleh claim insurans tak? Kita sekarang ni dekat persimpangan. Okey, Abang Juban nak kongsi kejadian tu lebih kurang macam kemalangan trailer. Untuk kereta ni dan juga kereta ni, kalau dia kena langgar, kereta dua-dua ni langsung tak boleh claim ke atas kereta yang melanggar dia. Walaupun dia parking. Sebab kereta-kereta ni telah mengganggu laluan. Automatik dia yang bersalah. Jadi, untuk kes dua kereta ni, dia tak boleh menuntut ke atas insurans yang melanggar dia. Sebaliknya, dia hanya boleh menuntut ke atas insurans dia sendiri sahaja. Sama lah macam kes trailer tu. Kereta tu langsung tak boleh nak buat tuntutan ke atas insurans trailer. Dan untuk trailer tu pula, dia boleh menuntut pampasan insurans ke atas kereta-kereta yang telah dia langgar. Macam biasa, korang kalau sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair ataupun cat, korang boleh terus datang ke Bekerabat Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.